hampir 4 bulan kami menjadi gelandangan politik. Tunggu punya tunggu akan jelma. Hanya Allah izinkan juga untuk kami masuk ke rumah baru yang telah disempurnakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang insya-Allah bakal menjadi presiden kepada parti yang baru dilahirkan ini dengan restu penuh daripada ayahanda Ayah Cik Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang kami semua sayangi dan hormati. Jadi apa yang berlaku di Tanah Merah adalah bagi saya satu manifestasi gerakan politik terbaru yang ada di Malaysia yang saya yakin bakal mencorak masa depan negara pasca PRU ke-16. Dia cantik tau, parti wawasan negara. Satu benda yang wawasan ni perlu ada setiap masa. Betul. Jadi saya nampak katanya nama ni diberi oleh Tok Guru. Betul. Betul. Macam mana boleh timbul nanti kalau Wah boleh berkongsi sikit saya adalah pernah terlibat dalam beberapa perbincangan pertemuan dengan Ayah Cik, dengan Datuk Seri Hamzah, dan beliau jelaskan kenapa perlu adanya sebuah parti. Ketika kami semua dipecat 6 orang asalnya dan digantung berbelas orang, diberi amaran, kenapa kami tidak menyertai PAS? Ini soalan panas yang ramai tanya. Betul. Kenapa kena buat parti baru? Pecahlah Melayu. Sebenarnya ramai orang tak tahu dan belum dimaklumkan. Apakah wajar diwujudkan sebuah parti yang baru bernama Wawasan ini? Dan ia bukan parti Melayu sebenarnya. Ramai yang tak faham. Dia bukan parti Melayu. Multiracial lah. Dia sebenarnya satu parti Melayu yang berwajah perlembagaan Malaysia. Maknanya apa? Maknanya ianya sebuah parti yang terasnya tetap Melayu dan Islam, tapi ada pelibatan strategik kaum-kaum lain dalam kepimpinan parti. Jadi saya tak nak cakap banyak hal ini sebab biarlah Datuk Seri Hamzah yang akan kupas di parlimen minggu depan. Yang penting ijtihad politik yang dibuat oleh Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang bagi saya amat-amat wajar kita teliti. Kenapa Tuan Guru mencadangkan Datuk Seri Hamzah dan yang mana mengikuti beliau ahli parlimen yang dipecat ini, digantung ini, perlu menyertai sebuah wadah baru. Ini kerana PAS sedar untuk kita menggarap kekuatan yang lebih holistik, yang lebih syumul, menyeluruh, merangkumi semua lapisan masyarakat dan kaum dan agama, perlu ada satu vehicle ataupun satu wadah yang boleh bekerjasama dengan rapat dengan PAS untuk kita memecah tembok yang PAS tak boleh pecah sendiri. Sebab itulah kita perlu ada strategi gandingan sebegini. Kolaborasi parti yang boleh dikatakan nasionalis, tapi nasionalis yang bernuansakan Malaysiana lah. Dan sebuah parti Islam. Jadi gabungan ini yang pernah kita buktikan dalam PRU ke-15 bersama Bersatu Gerakan dalam Perikatan Nasional terbukti berjaya, di mana PAS adalah parti yang mendapat manfaat terbesar akibat jalinan strategik gabungan parti-parti ini. Jadi saya nampak Tuan Guru Abdul Hadi Awang nampak ada keperluan yang sama, tapi lebih baik dari kata kita meninggalkan wadah lama yang kalau kita pun tahu hari ini bermasalah kepimpinannya, keanggotaannya. Jadi perlunya ada parti baru yang lebih mesra dengan PAS. Itulah saya nampak keperluan parti wawasan. Saya teruja nak tanya Wabi, tempoh gelandangan tu lama juga tu. Tapi macam mana Wabi sabar bersama kawan-kawan kan, nak merencanakan sesuatu yang lebih besar dalam politik tanah air ini bukan satu kerja yang mudah. Agak perlahan pada ketika itu, tapi nampak Wabi dan Datuk Seri Hamzah, Ronald Kennedy semua itu dalam keadaan yang begitu berhati-hati untuk mencari hala tuju politik. Jadi tempoh tu macam mana yang Wabi nampak dah habis kita ni kalau ini keadaannya, tak pernah berlaku lagi. Saya ingat saya lah, kalau memecat sampai berbelah orang ni semua jarang berlaku. Sepanjang dan sejarah politik Malaysia tak pernah lagi orang nombor 2 parti. Timbalan presiden bila dipecat, dia disertai oleh 2/3 bahagian kepimpinan bahagian oleh parti lama dia. Dulu Tan Sri Muhyiddin dipecat pun tak ada siapa ikut dia. Tak ramai pun ikut dia. Tuan Mahathir pun sama. Jadi bila berlaku ni saya rasa satu sejarah dan menunjukkan sebenarnya kekuatan Datuk Seri Hamzah
Zainuddin itu sendiri dalam Bersatu. Walaupun beliau hanyalah dulu Setiausaha Agung. Tapi saya rasa berkat perjuangan pengorbanan beliau yang begitu banyak sebenarnya kepada Bersatu, akak umbi bijak menilai yang mana satu intan, yang mana satu kaca. Jadi apa yang berlaku ialah sepanjang tempoh hibernasi kami lah. Memang saya dan rakan-rakan kami tak cakap banyak. Sebab kita tak nak tarik perhatian musuh yang pelbagai ni. Ada musuh dalam selimut, ada musuh yang terang-terang. Sebab saya, sepanjang saya jadi ahli parlimen dan dalam Bersatu 5 tahun lah saya pegang jawatan Ketua Pemuda, Ahli Majlis Tinggi, khususnya lepas pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah sosok utama yang disasarkan oleh rejim Madani. LHDN, SPRM, kacau bekas bini, kacau anak, datang geledah rumah. Anwar Ibrahim, ialah walaupun mungkin dia takkan mengakulah dia hantar, tapi boleh dikatakan aparatus kerajaan ini digunakan semahunya untuk mencari kesalahan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi tak jumpa-jumpa. Alhamdulillah. Jadi kami tahu kalau kami bercakap banyak dan kita dedahkan strategi parti mana, nak buat macam mana, memang saya rasa takkan jadilah parti wawasan ni. Sebab tu kami diam. Jadi kami bersabar dan kami berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Dan kami yakin, sebab daripada awal lagi saya yakin dan setia Datuk Seri Hamzah, sebab saya tahu beliau disokong oleh PAS, oleh kepimpinan tertinggi PAS. Sebab tu saya tak panik. Kita diam je lah. Alhamdulillah terbukti di Tanah Merah hari itu. Lihat testimoni daripada ayah cik si Presiden PAS terhadap Datuk Seri Hamzah dan parti yang kami baru dokong inilah. Wawasan ni dia nak bawa ke mana, Wabi? Kalau kita, apakah ia menjadi pilihan terbaik kalau kita letak dia sebagai multiracial ni? Sudah tentu peluang untuk orang lain melampiaskan rasa tak puas hati, contohnya orang Cina yang tidak bersama dengan DAP, yang berada di pertengahan dan tidak berparti ni, akan dapat merasai kehadiran Parti Wawasan. Ya, Parti Wawasan ini adalah sebuah wadah yang boleh saya katakan center right. Dari segi spektrum politik, kita ambil pendekatan, of course masih konservatif, tapi memang kita nak bawa ke tengah. Kalau dulu Bersatu mungkin center right juga, tapi lebih ke kanan. Tapi ini kami nak bawa lebih ke tengah lagi, lebih progresif berbanding dengan Bersatu dari segi pelibatan kaum bukan Islam dan Melayu contohnya. Jadi saya nampak penekanan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, beliau nak bawa satu pendekatan politik yang baru, sebab tu reset sebagai satu tema besar. Dalam arti kata kita nak utamakan perpaduan nasional sebagai teras kekuatan kepada riset ataupun parti wawasan ini sebagai jambatan antara parti-parti yang sedia ada, khususnya antara UMNO dan PAS. Saya fikir Datuk Seri Hamzah sebagai bekas pemimpin dalam UMNO dan Bersatu, yang antara yang paling veteran lah dalam politik tanah air, beliau mampu melaksanakan agenda tersebut. Dan saya nampak bukan itu saja, beliau juga cukup disenangi oleh institusi raja. Raja Melayu. Saya sudah lihat banyak kali bukti-bukti yang jelas bagaimana beliau hubungan yang baik dengan istana lah penting dalam suasana politik yang tidak stabil pada hari ini. Dan pada masa yang sama, saya katakan tadi, beliau seorang yang konservatif dan seorang ahli perniagaan yang berjaya. Jadi saya nampak beliau akan bawa satu pendekatan yang lebih segar untuk politik tanah air, yang menekankan, macam beliau katakan, compassionate governance satu, keduanya tentang kemakmuran bersama yang menekankan tentang keadilan pengagihan kekayaan, distributive justice. Jadi ini saya rasa antara tunjang utama Parti Wawasan Negara yang kami ingin duduk dalam Perikatan Nasional dan menguatkan Perikatan Nasional untuk kita mendapat undi-undi khususnya atas pagar. Dia berbeza sebenarnya, Wabi, kalau kita tengok istilahnya antara reset dan restart. Itu tentu berbeza. Reset itu kita membetulkan satu benda yang baru, mungkin satu yang benda yang lebih baik. Tapi restart ni daripada awal. Dalam apa yang difokuskan oleh wawasan, saya nampak reset ini membawa satu pembaharuan yang mungkin akan dirasai oleh banyak peringkat masyarakat kebanyakan. Jadi mungkin Wabi nampak bahawa inilah peluang terbaik untuk rakyat memahami bahawa apa yang dicetuskan oleh Datuk Seri Hamzah bersama dengan parti baru ini menampakkan bahawa penyatuan bukan sahaja untuk orang Melayu,
tapi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kestabilan bangsa terah ni akan berterusan. Ya. Dalam ucapan-ucapan Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen sebagai Ketua Pembangkang, dalam beberapa siri seminar di Singapura contohnya, yang mana beliau mencetuskan gagasan reset ini, beliau sering mengimbau bagaimana Malaysia terbentuk. Malaysia terbentuk, Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia kemudiannya terbentuk hasil muafakat semua kaum. Tetapi diiktiraf peranan kesatuan dan perpaduan kaum utama iaitu Melayu Bumi Putra ini adalah premis paling penting untuk kita menjayakan muafakat yang sebenarnya kita nak ni lah. Jadi Datuk Seri Hamzah melalui Parti Wawasan ingin reset balik naratif politik ini ke arah itu, ke arah bagaimana negara ini pernah mencapai satu suasana bersatu padu berasaskan kepentingan majmuk ataupun bersama, dengan mengambil kira kepentingan kestabilan politik ekonomi kaum majoriti. Masalah kita pada hari ini, kalau Datuk lihat dalam kerajaan Madani pun, kenapa kerajaan Anwar Ibrahim walaupun 2/3 tapi goyang. Kalau kita boleh teliti lebih halus, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim masih gagal mendapat sokongan majoriti orang-orang Melayu. Betul. Saya fikir kerana DAP lah, kerana kehadiran DAP di situ. Dan juga mungkin macam mana ayah cik Tuan Guru Presiden PAS menilik yang parti-parti dalam Pakatan Harapan ni dia liberal peningkatan dalam hal-hal tertentu. Jadi sepanjang 4 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia cuba outdo Perikatan Nasional dengan jadi lebih Melayu dan lebih Islam, dengan buat dengan seminar, conference, tapi semua tu tak berjaya meyakinkan orang Melayu, pengundi teras Malaysia ini, bahawasanya negara ini sedang di atas landasan yang betul. Dia isu melibatkan babi dan apa-apa saja yang menyentuh sensitiviti umat Islam dan Melayu. Kerajaan Madani gagal selesaikan, walaupun gunakan pelbagai undang-undang 3R yang tidak ada asas tersebut untuk menyekat kononnya gelombang hijau. Tapi tak berjaya. Sampai hari ini saya yakin penjawat awam dan orang Melayu kebanyakan mahu lihat penyatuan orang Melayu, parti-parti Melayu, dan juga mahu lihat kerajaan yang baru yang bagi saya menekankan perpaduan orang Melayu. Dan ini tidak bermakna kita akan menzalimi orang bukan Melayu. Saya rasa ramai orang bukan Melayu pun sedar dan dah nampak. Apa guna ialah kita ada kerajaan yang bersifat multiracial tapi tak stabil. Kestabilan itu sebenarnya bermula dengan perpaduan orang Melayu. Jadi saya nampak apa yang Datuk Seri Hamzah cuba lakukan dan Tuan Guru Presiden PAS ialah cuba merangkulkan sebanyak mungkin kekuatan parti-parti Melayu yang ada, kecil atau besar, untuk kita bergerak ke arah muafakat nasional yang asal, iaitu melahirkan sebuah gerakan yang mana orang Melayu ini bersatu dan merangkumkan semua kaum-kaum lain agar kita boleh bina sebuah negara yang stabil. Kita tak boleh nafikan juga, dalam keadaan sekarang ni memang disebut tentang pemuafakatan, tentang kebersamaan parti-parti Melayu umpamanya. Lahirnya Parti Wawasan ini sebahagian daripada proses demokrasi yang akan mewarnai politik tanah air. Apakah Bobby nampak di sini pentingnya soal kedudukan parti-parti besar seperti UMNO, Wawasan, PAS ini berada dalam satu kumpulan yang sama untuk memastikan bangsa teras ini tidak akan terhakis kuasanya? Saya setuju dengan apa yang Datuk telahkan itu. Bermakna untuk kita mencapai satu muafakat, sudah pasti perlu ada pengorbanan. Khususnya daripada PAS. Dan saya rasa PAS bersedia untuk buat hal-hal tersebut. Nanti kata contohnya pembagian kerusi, dari segi perkongsian sumber dan jentera. Untuk kita memastikan parti-parti yang ada kekuatan ini tidak terpecah daripada segi kekuatannya. Kalau kita ada pertemuan 3 penjuru, BN, PN dan PH, so tentu kita akan back to square one macam mana hari ini. Tak stabil semuanya. Betul. Tapi kalau kita ada semacam satu kesefahaman politik, electoral pact, antara BN, PN, saya yakin kita boleh bentuk satu majoriti yang selesa di Semenanjung saja, dan mungkin di Sabah sebab hanya BN dan di Sabah, PN pun ada di Sabah, dan itu akan memberi satu lonjakan baru dalam politik tanah air untuk PR 2016. Saya tak nampak sebenarnya, Wabi, kalau
ada satu gabungan yang terlalu eksklusif ni boleh membawa kepada penyertaan parti secara orang kata secara berkesan. Contohnya, kalau PN ingin menjadi sebuah gabungan yang besar dan diterima rakyat, sudah tentu ahli-ahli gabungan sama ada parti kecil, contohnya Pejuang, Berjasa dan sebagainya, harus diterima masuk sama. Tapi kalau ada halangan daripada setengah pihak, saya tak nampak penyatuan ini akan berlaku, Wabi. Ya, sebab itu saya rasa antara hujah utama daripada PAS, kenapa mereka memutuskan kerjasama politik dengan Bersatu adalah kerana penentangan Bersatu terhadap kemasukan parti-parti Melayu kecil ini. Walaupun Bersatu boleh saja buat di peringkat IPR kan, dia pun anjurkan satu lagi pakatan tidak rasmi. Buatlah itu. Tapi bila dalam PN tak bagi pula. Jadi itu antara perkara yang saya rasa wajar PAS buat keputusan sedemikian, dan kita sebolehnya mahu rangkulkan sebanyak mungkin. Lepas tu saya tengok semua pihak bercakap benda yang sama. Tun Mahathir cakap tentang payung Melayu, payung besar. UMNO, Datuk Seri Zahid cakap rumah bangsa. Kan? Dan sekarang ini Mufakat Nasional pun cuba ditimbulkan semula. Bagi saya nama tak penting. Ya, betul. Yang penting inti dia, paksi je. Iaitu kita perlu elak undi Melayu ini terpecah. Dan kita perlu rangkulkan sebanyak mungkin undi-undi orang Melayu dan undi atas pagar supaya kita boleh menuju ke Putrajaya. Baik, ada orang kata parti awasan ni akan pecah undi. Tak, kami akan menyertai Perikatan Nasional. Dan PAS pun sudah bersedia menyatakan kesudian menerima parti awasan. So kok mana pun kita akan duduk di bawah satu ketumbukan Perikatan Nasional. Undi PN tak akan pecah. Yang pecah ialah undi Bersatu yang akan hilang daripada PN tak lama lagi. Itu sebenarnya. Jadi tak ada timbul undi Melayu pecah daripada kemasukan parti awasan. Tapi saya nampak tak tahulah, mungkin pandangan Wabi lah. Tan Sri Muhyiddin membuat satu kesilapan besar lah apabila tindakan yang dibuat itu hampir ke semua pemimpin besar dan ahli-ahli parlimen itu diasingkan, dipecat, dibuang dan sebagainya, digantung dan sebagainya. Ini satu pembawaan politik yang nampak tidak rasional dan seperti ada sesuatu yang boleh diragukan. Apakah Wabi nampak benda itu sebenarnya ada permainan di sebalik peristiwa-peristiwa ini? Ya, sudah tentu ramai pihak mempersoalkan tindakan zalim, tindakan yang bagi saya tidak cermat ini. Ianya langsung tidak menguatkan Bersatu. Malah meletakkan Bersatu sebagai satu parti yang seperti lame duck dengan izin. Sebab kalau lihat yang dipecat ini, yang digantung ni, semuanya majoriti kepimpinan tertinggi parti, bekas kepimpinan tinggi parti. Macam saya bekas Ketua Pemuda, ahli Majlis Tinggi. Datuk Wan Saiful, ahli Sri Gulugor, bekas Ketua Penerangan. Datuk Sri Hamzah, Setiausaha Agung, Timbalan Presiden. Datuk Saifuddin Abdullah, ahli Majlis Tinggi. Datuk Ronald Kiandi, Naib Presiden. Ketua Wanita. Masjid Merati. Semua ni bukan kecil anak dalam Bersatu. Maknanya kami semua ni ada jasa, ada sumbangan dan kami dalam parlimen antara yang boleh kata perform lah bagi pihak Bersatu. Jadi bila kami dibuat sebegitu, tertanya-tanya juga kenapa ada agenda melemahkan Bersatu. So saya nampak dan kami buat spekulasi lah. Seolah-olah ada tangan ghaib yang memaksa Presiden Bersatu untuk buat tindakan sebegini. Untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional secara tak langsung. Dan menguntungkan pihak sebelah sana. Jadi saya tegaskan di sini, banyak kali saya muncul dalam podcast, dalam Bersatu ada Trojan Horse. Dan orang ini dah dikesan bertemu dengan Anwar dalam banyak pertemuan-pertemuan sulit di pejabat Perdana Menteri, di Tokyo, saksi daripada banyak orang awam. Polis, ada beberapa lah saksi yang berada di tempat yang sama ketika mereka berjumpa. Jadi Rafizi Ramli pun cakap benda yang sama. Benda yang sama. Jadi dan perkara itu pernah dinafikan oleh orang yang dituduh tersebut. Jadi saya yakin Bersatu sekarang ini sudah dijadi alat mencagar, alat cagaran
untuk menyelamatkan kepentingan peribadi pemimpin-pemimpin tertentu dalam bersatu. Tapi lebih ditonjolkan soal pertemuan Hamzah dengan Zahid di Bangkok. Ya. Jadi ini apa pandangan Wabi bila mereka katakan bahawa tak dapat blessing daripada kepimpinan peringkat tinggi parti umpamanya, dan ini menjadi satu benda senjata untuk menyatakan bahawa kumpulan YB dan juga Datuk Seri Hamzah ni adalah pengkhianat. Ini bagi saya hanyalah alasan backdated yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dan pasukannya untuk menghalalkan tindakan mereka memecat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebab kalau lihat apa yang berlaku pada Datuk Seri Hamzah, mereka tak ada sebab sebenarnya nak pecat Datuk Seri Hamzah. Sebab pertuduhan yang dibuat memang tidak ada. Macam saya dengan Datuk Wan Saiful tu, mereka tuduh sebab kami buat gerakan SD lah. Pun tak tepat sebenarnya. Isu dia, apakah Datuk Seri Hamzah salah berjumpa dengan Datuk Seri Zahid di Bangkok ataupun di mana-mana saja tanpa dimaklumkan kepada parti. Beliau ketua pembangkang. Dan yang pergi itu pun ketua whip Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan perkara ini melibatkan ahli-ahli parlimen. Dan itu hanya pertemuan, perbincangan yang memanglah belum dimaklumkan kepada mesyuarat pun. Isu salah tidak itu bukan masalahnya. Di parlimen kita berjumpa dengan semua pihak. Dalam mesyuarat caleg komiti dan sebagainya. Apakah itu perlu dimaklumkan kepada parti dahulu? Soalnya sekarang ni, bagi saya, itu hanya alasan untuk memecat Datuk Seri Hamzah Zainuddin.